Satu, saya ada anak istimewa OKU. Saya suruh dia qada puasa tapi dia buat tak tahu. Yang kedua, saya puasa bulan Ramadan dari umur 7 tahun lagi. Semasa sakit pun saya puasa. Tapi saya ada perasaan was-was. Selalu merasa perlu ke qada puasa lebih sikit atau perlu bayar fidyah banyak sikit kerana takut salah kira puasa yang hendak diqada. Puasa sunat Isnin dan Khamis pun saya niat qada. Baik, sangat bagus sekali kita jawab soalan yang kedua. Kalau rasa ragu-ragu ataupun was-was, sebenarnya itu tidak elok. Itu tidak elok tu sebab itu mainan syaitan. Tapi ada satu yang disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati. Sebab kalau was-was, takut nanti dia akan menyebabkan kita selalu was-was. Ada 9 anak kepada iblis yang antaranya yang mengganggu orang itu dalam perkara was-was. Yang tadi ni, kalau boleh jangan kita guna perkataan was-was, kita nak hati-hati. Hati-hati ni, berapa hari ya, kita dah buat qada, kita ambil yang yakin. Yang yakin tu biasanya yang lebih. Yang itu tu namanya ihtiyat. Sama juga dengan kita bayar fidyah tadi tu. Baik. Untuk anak yang istimewa, yang ini agak payah sikit kita nak jawab sebab kita tak tahu bagaimana tahap keistimewaan anak tadi tu, anak istimewa tu. Kalau suruh qada tapi dia dia tidak tahu, ingat tadi tak mahu. Dia buat tak tahu. Dia buat tak tahu. Maksudnya dia tak mau buat. Tak mau buat. Tengoklah anak tadi tu, kalau dia masih berakal, maka kena ajar juga dia. Kena ajar. Tapi kalau anak tu dah mungkin di luar kewarasan, itu dimaafkan. Nah.